Mahasiswa balik ke rumah untuk cuti tahunan, tetapi rumahnya kosong. Keluarganya telah lenyap entah ke mana. Sila tekan tombol like, komen dan subscribe untuk menggalakkan saya bekerja lebih keras dalam berkarya. Terima kasih. Saya mendoakan semua yang melanggan channel saya semoga dikurniakan dengan keberkatan dan rezeki yang luas oleh Allah Ta'ala. Mariam, seorang pelajar seni bina berusia 21 tahun, akhirnya pulang ke rumah setelah menamatkan semester kedua tahun ketiganya di universiti. Cuti tahunan kali ini sepatutnya menjadi masa yang memeriahkan hatinya, tempoh untuk berkumpul kembali dengan keluarga dan merehatkan diri dari tekanan hidup sebagai pelajar. Namun, segalanya berubah ketika dia tiba di hadapan rumahnya yang dulu penuh dengan ingatan manis. Setelah membuka pagar rumah, Mariam terkejut melihat suasana yang sunyi. Rumah itu kosong. Tidak ada kereta di dalam garaj, tiada bunyi suara dari dalam rumah, hanya kesunyian yang menyelimuti seluruh kawasan. Hatinya mulai dipenuhi rasa cemas. Di mana ayahnya, Haikal? Di mana ibu tirinya, Nabila, dan adik lelakinya, Hafiz? Mariam cuba mengingat semula apa yang diketahuinya tentang keluarganya. Ibu kandungnya telah meninggal dunia 15 tahun lalu akibat serangan jantung mendadak. Sejak itu, ayahnya berkahwin semula dengan Nabila, seorang wanita baik hati yang sentiasa menerima Mariam sebagai anak tirinya. Dari perkahwinan itu, mereka dikurniakan seorang anak lelaki bernama Hafiz, yang kini berusia 13 tahun. Walaupun tidak sempurna seperti dulu, keluarga kecil ini tetap memberikan sedikit kebahagiaan kepada Mariam, walaupun dia lebih banyak tinggal di asrama universiti. Namun, hari ini, semuanya hilang tanpa jejak. Dengan perasaan bercampur aduk, Mariam mengetuk pintu rumah jiran sebelah, Puan Rabiah. Puan Rabiah adalah seorang wanita tua yang selalu peka dengan situasi di kawasan itu. Apabila Puan Rabiah membuka pintu, Mariam langsung bertanya, "Puan Rabiah, adakah Puan tahu ke mana ayah saya dan keluarganya pindah?" Puan Rabiah mengerutkan dahi, kelihatan ragu-ragu. "Saya pun tak pasti, Nak. Mereka pindah beberapa minggu dahulu, tapi tak memberitahu saya alamat baru mereka. Yang anehnya, Pak Haikal ada meninggalkan satu beg besar di sini katanya untuk kamu." Puan Rabiah kemudian masuk ke dalam rumahnya, dan seketika kemudian, beliau keluar sambil membawa sebuah beg besar berwarna hitam. Beg itu nampak berat dan padat. Mariam menerimanya dengan tangan gemetar. Apa di dalamnya? Mengapa ayahnya meninggalkannya begitu saja tanpa memberitahunya? Mariam mencuba untuk tenang. Dia menelefon ayahnya, tetapi panggilannya gagal disambung. Nombor telefon ayahnya sudah tidak aktif. Rasa panik mula menyelubungi hatinya. Seterusnya, dia menelefon Nabila, tetapi keputusan sama, nombor telefon itu juga tidak aktif. Akhirnya, dia mencuba menghubungi Hafiz, adiknya yang berusia 13 tahun. Setelah beberapa kali mencuba, keputusannya tetap sama, telefon Hafiz juga tidak aktif. Perasaan risau dan kecewa mula memuncak. Mariam berdiri di luar rumahnya, memandangi kaca tingkap yang kini kosong. Langsir telah dibuka, sofa dan perabot lain telah hilang. Semua barang-barang yang dulu mendefinisikan rumahnya telah tiada. Seperti bayang-bayang, kenangan-kenangan itu lenyap tanpa bekas. Matanya tertarik kepada sesuatu di pagar depan rumah. Sebuah banner besar terpampang di situ, bertuliskan "Rumah untuk dijual". Tulisan itu seperti pisau yang menusuk hatinya. Kenapa mereka menjual rumah ini tanpa memberitahunya? Kenapa tidak ada sebarang pemberitahuan terlebih dahulu? Mata Mariam berkaca-kaca. Dia merasakan dirinya terasing, ditinggalkan oleh keluarganya sendiri. Dengan perlahan, dia membuka beg besar yang diberikan oleh ayahnya. Di dalamnya, terdapat semua barang-barang miliknya, buku-buku lama, album gambar, pakaian, dan surat-surat penting. Semuanya tersusun rapi, seolah-olah ayahnya ingin memastikan dia tidak kehilangan apa-apa. Tetapi, di mana mereka sekarang? Mariam duduk di tangga depan rumah, memeluk lututnya erat-erat. Dunia seolah-olah runtuh di sekelilingnya. Dia tidak tahu harus berbuat apa atau ke mana harus pergi.
Keluarganya, rumahnya, dan segala yang dia kenali kini lenyap tanpa sebab yang jelas. Angin malam bertiup perlahan, membawa serta rasa sepi yang mendalam. Mariam hanya mampu berbisik dalam hati, kenapa mereka meninggalkanku? Hari semakin malam, dan perasaan sepi serta kebingungan terus menyelimuti Mariam. Setelah memikir panjang, dia memutuskan untuk meninggalkan beg besarnya di rumah Puan Rabiah buat sementara waktu. Tak apa, nak. Simpan saja dulu di sini. Kalau ada apa-apa, datanglah berjumpa saya, kata Puan Rabiah dengan suara lembut, seolah cuba menenangkan hati Mariam yang gentar. Mariam mengucapkan terima kasih kepada Puan Rabiah, lalu menaiki motosikalnya. Dia tidak tahu ke mana harus pergi pada malam itu. Akhirnya, dia memutuskan untuk menginap semalam di sebuah hotel murah berdekatan. Dengan sedikit wang simpanan yang ada, dia melengkapkan pendaftaran dan masuk ke dalam bilik yang sederhana. Lampu bilik itu memberikan cahaya kuning pudar yang membuatkan suasana semakin muram. Keesokan paginya, selepas bersarapan ringkas dari gerai tepi jalan, Mariam termenung sejenak. Dia masih belum tahu apa yang harus dilakukan. Namun, satu kenangan lama muncul dalam fikirannya, restoran nasi lemak milik Makcik Safia. Restoran yang pernah menjadi tempat dia bekerja selama cuti sekolah beberapa tahun dahulu. Bukan sahaja restoran itu membekalkan pengalaman kerja, tetapi juga rasa keluarga yang hilang daripadanya. Dengan harapan yang tipis tapi penuh keyakinan, Mariam memandu motosikalnya menuju ke restoran tersebut. Ketika sampai, dia melihat restoran itu masih ramai dikunjungi pelanggan. Bau wangi nasi lemak dan sambal tumis menyelit ke hidungnya, mengimbau kenangan manis masa lalunya. Dia melangkah masuk, dan terlihatlah Makcik Safia sedang sibuk di belakang kaunter, menghidang nasi lemak untuk pelanggan. Makcik Safia terkejut apabila melihat Mariam. Mariam. Lama tak jumpa. Apa kabar? Dah besar sangat kamu ni, katanya dengan senyuman lebar. Waalaikumsalam, Makcik. Saya baik-baik je. Tapi, ada sesuatu yang saya nak bicarakan dengan Makcik, jawab Mariam dengan nada ragu-ragu. Setelah menyelesaikan tugasan ringkasnya, Makcik Safia mengajak Mariam duduk di meja sudut restoran yang lebih senyap. Apa yang terjadi, Mariam? Kenapa macam ada beban di muka kamu ni? Tanya Makcik Safia dengan nada prihatin. Mariam menghela nafas panjang, kemudian bercerita segala-galanya kepada Makcik Safia. Tentang rumahnya yang telah kosong, tentang keluarganya yang lenyap tanpa memberitahunya, tentang barang-barangnya yang kini tersimpan di rumah Puan Rabiah, dan tentang kebingungannya saat ini. Air mata mulai mengalir di pipinya ketika dia menceritakan situasi yang dialaminya. Mendengar cerita itu, Makcik Safia terdiam sejenak. Kemudian, dia meletakkan tangannya di atas tangan Mariam, memberikan sokongan moral. Jangan risau, anakku. Kamu boleh tinggal di rumah saya dulu untuk sementara waktu. Rumah saya dekat sini, bersebelahan dengan restoran ni. Dan kalau kamu tak keberatan, kamu boleh tolong saya di restoran siang-siang. Betul ke, Makcik? Takkan Makcik tak bosan dengan saya? Tanya Mariam dengan nada ragu. Bosan? Alah, jangan cakap macam tu. Makcik ingat lagi betapa rajin kamu dulu bekerja di sini. Sekarang pun banyak kerja yang perlu dibantu, pelanggan pun semakin ramai. Makcik sebenarnya khawatir kamu tak sudi bekerja di sini lagi. Maklumlah sudah masuk universiti, kata Makcik Safia dengan senyuman lembut. Makcik, saya tak kisah langsung. Saya cuma ingin cari tempat untuk tinggal dan bantuan sebentar. Terima kasih banyak-banyak, Makcik, ucap Mariam dengan penuh kesyukuran. Makcik Safia tersenyum lega. Jangan cakap terima kasih. Kamu ni seperti anak saya sendiri. Nanti, kita aturkan semua. Tinggal dulu di rumah saya, siangnya bantu di restoran. Tenanglah, kami ada di sini untuk kamu. Dengan itu, Maria merasa sedikit lega. Walaupun dia masih belum tahu ke mana perginya keluarganya, setidaknya dia kini mempunyai tempat untuk pulang dan orang yang sudi mendengar ceritanya. Selepas itu, Mariam kembali bekerja di restoran nasi lemak Makcik Safia. Di bawah panduan Makcik Safia,
dia kembali aktif membantu kerja-kerja dapur dan menghidang nasi lemak untuk pelanggan. Walaupun badannya letih, hatinya sedikit tenang kerana ada orang yang menerima kehadirannya tanpa syarat. Namun, dalam hati kecilnya, soalan itu terus menghantui, di mana keluarganya sekarang? Mengapa mereka meninggalkannya tanpa sebarang pemberitahuan? Esoknya, selepas bekerja di restoran Makcik Safia pada waktu petang, Mariam memutuskan untuk pergi ke balai polis berdekatan. Dia ingin melaporkan perkara yang paling mengganggu fikirannya, kehilangan keluarganya tanpa sebarang jejak. Hatinya masih terasa tidak tenang, kerana rumah lama itu bukanlah rumah biasa. Ia adalah warisan daripada datuk dan neneknya yang telah meninggal dunia 20 tahun lalu. Rumah itu bukan sahaja tempat tinggal, tetapi juga simbol kenangan mendalam bagi keluarga mereka. Kenapa ayah saya tiba-tiba nak menjual rumah itu? Dan kenapa mereka hilang begitu sahaja tanpa memberitahu saya? Mariam bertanya dalam hati semasa menunggu giliran di balai polis. Apabila sampai gilirannya, dia duduk di hadapan seorang pegawai polis lelaki berpangkat inspektor, bernama Inspektor Azman. Dengan suara yang sedikit bergetar, Mariam menceritakan keseluruhan situasi kepada beliau. Dia menerangkan tentang keluarganya yang tiba-tiba berpindah tanpa meninggalkan alamat baru, tentang barang-barangnya yang diserahkan oleh ayahnya kepada Puan Rabiah, dan tentang banner rumah untuk dijual yang terpampang di pagar depan rumah. Inspektor Azman mendengar dengan teliti. Wajahnya serius namun menunjukkan rasa prihatin. Kita akan siasat perkara ini, Puan Mariam. Kami akan cuba mencari maklumat keluarga awak melalui rekod rasmi seperti kad pengenalan atau lesen memandu. Namun, kami perlukan beberapa butiran tambahan daripada awak, kata Inspektor Azman dengan nada tenang. Mariam mengangguk. Dia memberikan semua maklumat yang diminta, termasuk nombor telefon lama keluarganya, gambar-gambar lama bersama ayahnya, Nabila, dan Hafiz, serta alamat rumah lama mereka. Walaupun dia merasa sedikit lega kerana telah membuat laporan, hatinya masih dipenuhi rasa cemas dan tak pasti. Kenapa mereka lenyap begitu saja tanpa jejak? Apakah ada sesuatu yang buruk berlaku? Selepas dari balai polis, Mariam kembali ke restoran Makcik Safia. Hari-hari berikutnya, dia bekerja dengan tekun dan penuh komitmen. Di bawah panduan Makcik Safia, dia membantu di dapur, menyediakan nasi lemak, goreng ikan bilis, dan memotong timun dengan cepat dan cekap. Pelanggan-pelanggan lama yang mengenali Mariam ketika dia bekerja di sini dahulu turut menyapa dengan hangat. "Alah, Mariam balik lagi ke sini. Lama tak jumpa kamu," ucap salah seorang pelanggan setia, Pak Din. "Iya, Pak Din. Saya balik sekejap untuk tolong Makcik Safia," jawab Mariam dengan senyuman mesra. Makcik Safia sangat menghargai usaha Mariam. Beliau memberikan gaji yang setimpal, walaupun jumlahnya tidak seberapa. Namun, yang paling penting bagi Mariam adalah beliau juga diberi tempat tinggal di rumah bersebelahan restoran dengan sewa yang rendah. Selain itu, makan harian diberi percuma oleh restoran, jadi Mariam dapat menjimatkan wang untuk kegunaan lain. Setiap malam selepas kerja, Mariam duduk di ruang tamu rumah Makcik Safia, merekod perbelanjaan dan menyimpan segala wang yang diperolehnya. Dia bercadang untuk menggunakan wang itu untuk menampung perbelanjaan semasa di universiti nanti. Walaupun kehidupannya sekarang tidak mudah, dia tetap tabah dan bersyukur. "Akhirnya, saya ada tempat untuk tinggal dan orang yang sudi menerima saya," pikir Mariam sambil tersenyum kecil. Namun, dalam hati kecilnya, soalan itu masih menghantui, di mana keluarganya sekarang? Adakah mereka selamat? Mengapa mereka meninggalkannya tanpa sebab yang jelas? 1 minggu kemudian, Inspektor Azman menghubungi Mariam. Beliau memberitahu bahawa rekod rasmi keluarganya tidak menunjukkan apa-apa aktiviti yang mencurigakan. Tiada aduan kriminal, tiada rekod pergerakan yang luar biasa. Walau bagaimanapun, maklumat lanjut masih sedang disiasat. Mungkin mereka pindah kerana alasan peribadi, kata Inspektor Azman. Namun, kami akan teruskan pencarian. Mariam hanya boleh mengangguk dalam diam. Dia tidak yakin dengan teori itu. Sesuatu janggal sedang berlaku, dan dia bertekad untuk mencari jawapannya sendiri jika perlu. Suatu petang,
Selepas tamat kerja di restoran Makcik Safia, Mariam memutuskan untuk kembali ke rumah lamanya. Dia ingin melihat sama ada perkembangan baru tentang situasi rumah itu atau tidak. Ketika dia tiba, banner rumah untuk dijual masih tergantung di pagar depan. Rumah itu kelihatan semakin sunyi dan kosong, seolah-olah menelan semua kenangan yang pernah ada. Mariam menghela nafas panjang lalu melangkah masuk ke halaman rumah. Dia menuju ke kotak peti surat yang terletak di sisi pintu pagar. Ia kelihatan penuh dengan surat-surat yang belum dibuka. Dengan rasa ingin tahu, dia membuka kotak itu dan mengeluarkan segala surat yang ada di dalamnya. Kebanyakan adalah surat iklan dan bel-bel yang sudah tak perlu dibayar, tetapi salah satu daripadanya menarik perhatiannya. Surat itu beralamat kepada Haikal bin Osman dengan logo sebuah agensi pinjaman wang, Elang. Hatinya mulai berdebar-debar. Dengan tangan gemetar, dia membuka surat itu dan mula membaca kandungannya. Apa yang dia baca membuatkan jantungnya bagaikan berhenti seketika. Dalam surat itu, disebutkan bahawa ayahnya, Haikal, telah berhutang sebanyak 10,000 RM kepada agensi tersebut beberapa tahun yang lalu. Ayahnya telah membayar balik hutang itu sebanyak 1,000 RM sebulan selama 3 tahun, tetapi selepas itu, pembayaran terhenti. Masih ada baki hutang sebanyak 7,000 RM yang belum dilunaskan, dan bunga atas hutang itu dikira sebanyak 1% sehari atas jumlah yang belum dibayar. Bunga 1% sehari? Itu sangat gila. Mariam bergumam sendirian. Dengan kadar bunga setinggi itu, hutang itu pasti akan berkembang menjadi jumlah yang terlalu besar untuk dipikul oleh mana-mana orang biasa. Jelaslah ini adalah skim pinjaman yang tidak munasabah, satu perangkap yang dirancang untuk menyekat mangsa sehingga mereka hilang kawalan ke atas keuangan mereka. Maria merasakan hatinya dipenuhi kemarahan dan kebimbangan. Adakah ini sebabnya ayahnya dan keluarganya terpaksa meninggalkan rumah itu tanpa memberitahunya? Adakah mereka lari kerana tekanan dari elang ini? Tetapi jika benar begitu, kenapa mereka tidak memberitahunya? Kenapa mereka membiarkannya tanpa sebarang penjelasan? Esoknya, Mariam segera pergi ke balai polis untuk bertemu dengan Inspektor Azman. Dia membawa bersamanya salinan surat itu dan menjelaskan keseluruhan situasi kepada beliau. Inspektor, saya rasa saya tahu sebahagian sebab mengapa keluarga saya lenyap begitu sahaja, kata Mariam dengan nada cemas. Saya jumpa surat ini di peti surat rumah saya. Ayah saya berhutang dengan elang sebanyak 10,000 RM, tetapi bunga yang dikenakan sangat tinggi sehingga tidak munasabah. Mungkin mereka terdesak dan terpaksa melarikan diri. Inspektor Azman menerima surat itu dan membacanya dengan teliti. Wajahnya yang serius menunjukkan bahawa beliau sedar betapa seriusnya situasi ini. Ini adalah satu perkara yang serius, Cik Mariam. Pinjaman seperti ini seringkali melibatkan sindiket yang tidak sah dan menggunakan kaedah yang ganas untuk mendapatkan wang mereka. Kami perlu siasat lebih lanjut mengenai agensi ini dan juga cuba mencari maklumat di mana keluarga awak berada. Maria mengangguk, air mata mula mengalir di pipinya. Saya takut sesuatu yang buruk telah berlaku kepada mereka, Inspektor. Saya hanya mahu tahu mereka selamat. Inspektor Azman mengangguk dan menggiling kepada sebagai isyarat sokongan. Kami akan buat yang terbaik untuk membantu awak. Sementara itu, jangan cuba hubungi agensi ini sendirian. Biar kami yang tangani. Selepas meninggalkan balai polis, Maria merasakan beban di hatinya semakin berat. Dia tidak tahu apa lagi yang boleh dilakukan selain menunggu hasil siasatan polis. Namun, satu soalan terus menghantui fikirannya. Adakah keluarganya selamat? Atau adakah mereka telah menjadi mangsa kepada sesuatu yang lebih buruk? Dia kembali ke restoran Makcik Safia dan terus bekerja seperti biasa, tetapi fikirannya tidak dapat tenang. Setiap kali dia menunduk ke dapur untuk memotong timun atau menghidang nasi lemak, bayang-bayang surat itu terus mengganggunya. Malam itu, apabila dia duduk di ruang tamu rumah Makcik Safia, dia memegang telefonnya erat-erat. Dia cuba sekali lagi menghubungi nombor ayahnya, Nabila, dan Hafiz. Seperti biasa, panggilannya gagal disambung. Saya mesti kuat, bisik Mariam pada dirinya sendiri.
Saya mesti cari cara untuk jumpa mereka. Selepas 2 minggu berlalu tanpa sebarang kemajuan daripada pihak polis mengenai kes Elang dan keluarganya, Mariam mula merasa putus asa. Dia tahu dia tidak boleh hanya duduk diam dan menunggu. Dengan dorongan dari Makcik Safia, dia memutuskan untuk mencari bantuan daripada sebuah ngo yang khusus membantu mangsa pinjaman haram dan masalah hutang tinggi. Makcik Safia, yang pernah mendengar tentang ngo ini melalui rakan-rakannya, memberikan nombor hubungan kepada Mariam. Mariam segera menghubungi ngo tersebut, dan tidak lama kemudian, dia bertemu dengan Encik Muhammad, seorang wakil ngo yang bersikap tenang tetapi profesional. Mariam menceritakan keseluruhan situasinya kepada Encik Muhammad, termasuk surat dari Elang dan tekanan yang mungkin menyebabkan keluarganya melarikan diri tanpa memberitahunya. Encik Muhammad mendengar dengan teliti. Setelah beberapa ketika, beliau berkata, "Kami akan cuba menyelesaikan masalah ini dengan cara kami. Kami sudah biasa berurusan dengan agensi seperti ini. Jangan risau, kami akan bantu awak." Dengan bantuan maklumat yang diperoleh dari Inspektor Azman, Encik Muhammad mula mengesan lokasi Haikal, ayah Mariam. Walaupun Haikal telah berpindah dan menukar nombor telefonnya, usaha Encik Muhammad akhirnya membuahkan hasil. Beliau dapat berjumpa dengan Haikal secara rahsia di sebuah tempat yang dipersetujui. Dalam perbincangan itu, Encik Muhammad menggunakan pengalaman dan taktik licik ngo untuk berunding dengan Elang. Setelah beberapa sesi perbincangan yang sengit, mereka akhirnya mencapai persetujuan. Hutang Haikal akan diselesaikan sepenuhnya jika dia membayar 3,000 RM tunai dalam masa 7 hari. Selain itu, Encik Muhammad akan menjadi saksi dan penjamin bahawa kes ini akan ditutup secara rasmi tanpa sebarang gangguan lanjut. Haikal, yang kelihatan letih dan tertekan, bersetuju dengan syarat itu. Encik Muhammad kemudian memaklumkan kepada Mariam tentang persetujuan ini. "Ayah kamu telah setuju untuk melunaskan hutang ini. Kes ini akan tamat selepas bayaran dibuat," kata Encik Muhammad dengan nada tenang. Mariam terharu mendengarnya. Dia tahu ini adalah satu langkah besar ke arah penyelesaian. Namun, hatinya masih dipenuhi rasa ingin tahu di mana keluarganya sekarang. Mengapa mereka meninggalkannya tanpa sebarang penjelasan? Dalam masa 7 hari, Haikal berjaya mengumpulkan 3,000 RM dan membayarnya kepada Elang dengan Encik Muhammad sebagai saksi. Kes itu pun dianggap selesai. Encik Muhammad memberitahu Mariam bahawa masalah hutang keluarganya kini telah tamat, dan mereka tidak perlu lagi bimbang tentang gangguan daripada agensi tersebut. Namun, Encik Muhammad juga memberi amaran kepada Mariam. "Kami tidak akan memberikan nombor telefon baru ayah kamu sekarang. Tunggu sebulan selepas kes ini selesai. Ini untuk memastikan keselamatan semua pihak. Selepas itu, kamu boleh menghubunginya." Mariam mengangguk, walaupun hatinya masih gelisah. Dia tahu ini adalah jalan terbaik untuk saat ini. Setidaknya, dia tidak perlu lagi cemas tentang keselamatan ayahnya dan keluarganya. Selepas penyelesaian itu, Mariam kembali ke rutin hariannya. Dia bekerja dengan tekun di restoran Makcik Safia, menyimpan wang untuk masa depannya, dan cuba melupakan tekanan yang dialaminya selama beberapa minggu kebelakangan ini. Makcik Safia, yang sentiasa peka dengan suasana hati Mariam, sering memberikan semangat dan nasihat. "Jangan risau, nak. Kamu dah buat yang terbaik. Sekarang, biarkan segala-galanya tenang dulu," kata Makcik Safia suatu petang selepas kerja. Mariam tersenyum kecil. Dia tahu Makcik Safia benar. Walaupun banyak soalan yang belum terjawab, dia sedikit lega kerana masalah hutang itu kini telah selesai. Namun, dalam hati kecilnya, satu soalan masih terpahat kuat. Adakah dia akan dapat berbicara dengan ayahnya selepas sebulan ini? Apakah penjelasan yang akan diberikan oleh Haikal tentang semua yang telah berlaku? 1 bulan telah berlalu sejak kes hutang itu diselesaikan. Encik Muhammad dari Ngo memberi lampu hijau kepada Mariam untuk menghubungi ayahnya, Haikal, menggunakan nombor telefon baru yang diberikan kepadanya. Dengan hati berdebar-debar, Mariam menelefon nombor itu. "Assalamualaikum, ayah," tanya Mariam dengan suara yang sedikit gemetar. "Waalaikumsalam,
Maryam, jawab Haikal dengan nada suara yang terdengar lega tetapi juga bersalah. Ayah tak tahu nak bermula macam mana. Ayah minta maaf atas segala-galanya. Maryam menahan air mata. Dia membiarkan ayahnya melanjutkan penjelasannya. Haikal menceritakan bahawa tekanan daripada elang membuatkan keluarganya tidak mempunyai pilihan lain selain melarikan diri. Mereka takut jika mereka tinggal di rumah, situasi akan menjadi lebih buruk, dan mereka mungkin terpaksa menghadapi ancaman atau gangguan fizikal. Ayah buat salah besar dengan berhutang dengan elang ni. Ayah sangkakan boleh bayar balik, tapi bunga yang gila tu jadi beban yang terlalu besar. Ayah takut kalau kena ganggu, awak dan Hafiz akan terlibat. Itu sebab kami tinggalkan rumah tanpa memberitahu awak. Ayah harap kamu faham, kata Haikal dengan suara yang penuh rasa bersalah. Maryam diam sejenak. Dia memahami ketakutan ayahnya, tetapi dia juga tidak dapat menafikan rasa kecewa kerana ditinggalkan tanpa sebarang penjelasan. Namun, setelah beberapa saat, dia berkata, "Ayah, saya faham kenapa ayah buat semua ini. Tapi apa yang ayah lakukan itu menyakitkan hati saya. Saya risau, saya panik, saya tak tahu apa yang berlaku. Ayah tak patut tinggalkan saya begitu saja." Haikal terdiam sejenak, kemudian berkata, "Ayah tahu, nak. Ayah dah salah. Ayah janji, perkara macam ni takkan berulang lagi. Sekarang, ayah dan keluarga dah balik ke rumah lama. Kami nak jumpa awak. Kami nak minta maaf secara bersemuka." Esoknya, Maryam pergi ke rumah lama itu. Apabila dia sampai, dia melihat keluarganya, ayahnya, ibu tirinya Nabila, dan adik lelakinya Hafiz, sedang menunggunya di hadapan pintu utama. Hafiz, yang kelihatan lebih dewasa daripada kali terakhir Maryam bertemu dengannya, berlari ke arahnya dan memeluknya erat. "Kakak," seru Hafiz sambil menangis. "Maafkan kami, kakak. Kami tak nak tinggalkan kakak, tapi kami tak ada pilihan waktu itu." Maryam memeluk adiknya dengan hangat. Air matanya mengalir deras apabila dia melihat wajah ayahnya yang terukai oleh tekanan dan penyesalan. Nabila juga berdiri di sisi Haikal, menundukkan kepala sebagai isyarat permintaan maaf. "Ayah. Ibu. Hafiz," kata Maryam sambil cuba mengawal suaranya. Saya sudah maafkan semua. Tapi jangan sekali-kali buat macam ni lagi. Saya cuma nak kita semua bersama-sama, tak kira apa pun masalah kita." Mereka saling berpelukan dalam tangisan. Walaupun luka hati masih ada, kelegaan akhirnya menyelimuti mereka. Segala kesulitan yang dilalui telah membawa mereka kembali bersatu. Selepas beberapa hari bersama keluarganya, Maryam pun kembali ke kampus. Dia ingin melanjutkan pelajarannya dengan hati yang lebih tenang. Sebelum berangkat, Haikal memegang erat tangan Maryam. "Terima kasih, anak ayah. Kalau bukan sebab kamu, ayah tak tahu apa yang akan berlaku pada keluarga kita." "Ayah bangga sangat dengan kamu," kata Haikal dengan suara yang penuh emosi. Maryam tersenyum kecil. "Tak apa, ayah. Yang penting sekarang kita semua selamat. Jaga diri baik-baik, ya." Dengan itu, Maryam meninggalkan rumah lama itu sekali lagi, tetapi kali ini dengan perasaan yang berbeza. Dia tahu keluarganya bukanlah sempurna, tetapi mereka adalah orang-orang yang dikasihi dan disayangi. Dia bertekad untuk terus maju, belajar dengan gigih, dan menjaga hubungan dengan keluarganya agar masa depan mereka lebih cerah. Terima kasih kerana bersama saya hingga ke akhir cerita ini. Jika anda merasakan perubahan emosi dalam kisah ini, maka saya telah melakukan tugas saya dengan baik. Jika anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk menekan butang suka, kongsikan pendapat anda di ruangan komen, dan tentu saja, langgan saluran ini untuk lebih banyak cerita yang menyelami pengalaman manusia seharian. Hingga jumpa lagi dalam video yang seterusnya.